Tok Mat duduk bersama Ali di sebuah serambi kayu yang sejuk. Di atas meja kecil di antara mereka, terdapat sehelai kertas tua yang mengandungi raja salasilah keluarga. Tok Mat ingin memulakan satu perbincangan penting tentang amanah dan harta pusaka. Ali, ilmu faraid ini bukan sekadar tentang wang, tapi tentang keadilan yang diaturkan oleh Pencipta, kata Tok Mat dengan tenang. Ali mendengar dengan teliti, bersedia untuk mempelajari sesuatu yang baru tentang warisan keluarga mereka. Tok Mat memulakan penjelasan tentang asyabah. Dalam pembahagian pusaka, ada waris yang mendapat bahagian tetap dan ada yang dipanggil asyabah, jelas Tok Mat. Asyabah adalah mereka yang menerima baki harta setelah semua waris tetap mengambil bahagian mereka. Mereka biasanya terdiri daripada kaum keluarga lelaki di sebelah bapa. Ali mengangguk, cuba membayangkan harta itu seperti sebiji kek yang dibahagikan, dan asyabah adalah mereka yang mendapat bahagian yang selebihnya. Asyabah terbahagi dua iaitu asyabah sababiah dan asyabah nasabiah. Tok Mat berkata-kata sambil mengambil kertas dan melukis. Tok, bolehkah terangkan apa beza dua asyabah ini? Ali bersuara dengan muka agak keliru. Boleh Ali, asyabah sababiah adalah hubungan kerana jasa membebaskan hamba. Jika hamba itu meninggal dunia tanpa waris, bekas tuannya boleh menerima pusaka yang ditinggalkan. Ali mengangguk faham. Bagaimana pula dengan nasabiah, Tok? Dalam keluarga pula, ada waris lelaki seperti anak lelaki, cucu lelaki, bapa, datuk dan saudara lelaki. Mereka ini mewarisi kerana hubungan darah. Ini dipanggil asyabah nasabiah. Tetapi ada pengecualian, suami dan adik-beradik lelaki seibu tidak termasuk dalam kumpulan ini. Asyabah nasabiah terbahagi tiga iaitu yang pertama, mari kita kenali asyabah binafsih, kata Tok Mat. Ini adalah lelaki yang menjadi asyabah dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa. Ada 4 kumpulan utama yang mengikut turutan keutamaan. Tok Mat melukis 4 bulatan di atas kertas. Kumpulan pertama adalah anak lelaki dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Jika mereka ada, mereka akan mengambil baki harta tersebut. Tok Mat menyambung tentang kumpulan seterusnya dalam asyabah binafsih. Jika anak lelaki tiada, bapa dan datuk adalah kumpulan kedua. Seterusnya adalah saudara-saudara lelaki dan akhir sekali adalah beras saudara sebelah bapa. Ali bertanya, jadi mereka ini mengikut giliran, Tok? Tok Mat tersenyum. Ya, Ali. Jika ada kumpulan yang lebih dekat seperti anak lelaki, kumpulan yang lebih jauh seperti bapa saudara tidak akan mendapat bahagian asyabah. Seterusnya adalah asyabah bil air, terang Tok Mat lagi. Ini berlaku kepada waris perempuan yang menjadi asyabah kerana adanya saudara lelaki mereka. Tok Mat memberi contoh, jika si mati meninggalkan anak perempuan dan anak lelaki, anak perempuan itu tidak lagi mendapat bahagian tetap setengah atau 2/3, tetapi dia akan berkongsi baki harta bersama saudara lelakinya dengan nisbah 2 bahagian untuk lelaki dan 1 bahagian untuk perempuan. Ali kelihatan sedikit bingung, lalu Tok Mat menjelaskan tentang asyabah ma'al air. Ini unik, Ali. Ia hanya berlaku kepada adik-beradik perempuan seibu, sebapa atau sebapa jika ada bersama mereka anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki. Dalam situasi ini, anak perempuan mengambil bahagian tetapnya dan saudara perempuan akan mengambil baki harta sebagai asyabah. Saudara perempuan menjadi kuat kerana adanya anak perempuan, tambah Tok Mat. Sekarang, mari kita lihat peranan bapa pula, kata Tok Mat. Bapa adalah waris yang istimewa kerana dia boleh menerima harta dalam 3 keadaan. Pertama, bapa mendapat bahagian tetap. Faraid, iaitu 1/6 jika si mati mempunyai anak lelaki. Dalam keadaan ini, bapa tidak menjadi asyabah kerana baki harta akan diambil oleh anak lelaki tersebut. Kedua, sambung Tok Mat, bapa boleh menjadi asyabah semata-mata jika si mati tidak mempunyai anak langsung. Dia akan mengambil semua baki harta. Ali mencelah, bagaimana jika si mati hanya ada anak perempuan, Tok? Tok Mat menjawab, itulah keadaan ketiga. Bapa akan mendapat 1/6 sebagai bahagian tetap dan juga mengambil baki harta sebagai asyabah. Bapa mendapat kedua-duanya. Hari semakin lewat, cahaya matahari senja mula memasuki serambi. Ali menutup buku notanya dengan rasa puas. Terima kasih, Tok Mat.
Sekarang Ali faham bahawa Asyabah memastikan harta keluarga tetap terpelihara dalam kalangan waris terdekat. Di anjung rumah kayu yang redup, Ali duduk bersila di sebelah datuknya, Tok Mat. Sambil memerhati dedaun gugur, "Selamat pagi, Tok." Ali menyapa Tok Mat dengan penuh semangat. Ali bertanya, "Tok Mat, kenapa pembahagian harta dalam Islam nampak rumit? Ada yang dapat banyak, ada yang sikit, dan ada yang tak dapat langsung." Tok Mat tersenyum, lalu membetulkan kain pelikatnya. "Itu namanya Faraid, Ali. Ia tentang keadilan, bukan sekadar sama rata." Mari Tok Mat ceritakan tentang rahsia di sebaliknya, bermula dengan konsep hijab. Dalam Faraid, hijab bermaksud dinding atau halangan, jelas Tok Mat. Beliau melukis di atas lantai kayu dengan jarinya. Ada orang terhalang mendapat harta kerana sifatnya, seperti jika dia membunuh pemilik harta atau berpaling agama. Namun, ada juga yang terhalang kerana kewujudan ahli keluarga yang lain. Inilah yang kita panggil hijab pengharaman dan hijab pengurangan. Ali mendengar dengan tekun, cuba membayangkan dinding-dinding tersebut. Tok Mat menyambung, hijab pengharaman berlaku apabila seseorang menghalang terus waris lain daripada mendapat harta. Contohnya, jika arwah ada anak lelaki, maka adik-beradik arwah tidak akan mendapat bahagian. Anak lelaki itu menjadi dinding yang menutup laluan harta kepada mereka. Ali mengangguk. "Oh, jadi ada orang yang menjadi penghalang penuh ya, Tok Mat?" "Benar, Ali. Itulah aturan untuk memastikan harta sampai kepada yang paling dekat dahulu." "Tapi Ali, kamu kena ingat," pesan Tok Mat sambil mengangkat 6 jarinya. "Ada 6 golongan yang tidak boleh dihijab terus. Mereka ibarat akar tunjang yang pasti akan merasa harta itu. 2 daripadanya adalah ibu dan bapa. Walau apa pun berlaku, walau ada siapa pun dalam keluarga itu, ibu dan bapa tetap ada bahagiannya. Islam sangat memuliakan orang tua kita." Tok Mat menyambung lagi, 4 lagi adalah isteri, suami, anak lelaki, dan anak perempuan. Mereka berenam ini tidak akan sesekali terhalang terus daripada menerima warisan. Mereka adalah keutamaan. Ali mencatat nama-nama itu di dalam buku notanya. Jadi, mereka berenam ini memang kebal daripada hijab pengharaman ya, Tok. "Tepat sekali," Ali jawab Tok Mat dengan bangga. "Seterusnya adalah hijab pengurangan," kata Tok Mat. Beliau mengambil sekeping biskut lalu mematahkannya kepada 2 bahagian yang tidak sama besar. Ini berlaku apabila bahagian seorang waris berkurang kerana adanya waris lain. Contohnya, seorang ibu sepatutnya mendapat 1/3 harta, tetapi jika arwah ada anak, bahagian ibu tadi mengecil menjadi 1/6 sahaja. Dia tidak hilang bahagian, cuma jumlahnya dikurangkan. Selesai tentang hijab, Tok Mat beralih ke topik wasiat. Wasiat pula adalah sedekah atau pesanan yang dibuat oleh seseorang untuk dilaksanakan selepas dia meninggal dunia. Bezanya dengan hadiah, hadiah diberi masa kita hidup, manakala wasiat hanya berkuat kuasa selepas kita tiada. Ali mengerutkan dahi. "Adakah wasiat itu wajib dilakukan untuk semua orang, Tok Mat?" Tok Mat menjelaskan bahawa hukum wasiat boleh berubah-ubah. Ia jadi wajib jika ada amanah atau hutang yang belum selesai. Ia jadi haram jika bertujuan menyakiti waris lain atau untuk perkara maksiat. Ia pula harus untuk tujuan kebajikan kepada orang yang bukan waris, dan makruh jika pemberi wasiat itu miskin sedangkan waris-warisnya lebih memerlukan harta tersebut. Ali kagum dengan ketelitian hukum Islam. Hikmah wasiat ini besar, Ali. Ia memberi peluang kepada kita untuk terus mendapat pahala selepas mati melalui sedekah jariah. Selain itu, ia membantu orang yang kita sayang yang bukan dalam senarai faraid, seperti anak angkat atau kawan baik yang susah, jelas Tok Mat. Ali mula faham bahawa Islam mahu menjaga kebajikan semua pihak, bukan sahaja keluarga terdekat. Keadilan Islam bukan bermaksud semua dapat sama banyak, tetapi setiap orang dapat apa yang sepatutnya mengikut tanggungjawab masing-masing, simpul Tok Mat. Ali memeluk datuknya. "Terima kasih, Tok Mat. Ali janji akan jaga warisan kita dengan adil dan amanah nanti." Matahari terbenam dengan indah, meninggalkan sinar ilmu yang terang di hati Ali.